Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua anak-anak pengetua. Apa khabar hari ini? Pengetua doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, pengetua ingin mengajak dan menggalakkan kamu semua untuk menyertai kem bina semangat dan jati diri yang akan diadakan tidak lama lagi. Program ini bukan sekadar aktiviti biasa, tetapi satu peluang besar untuk kamu membentuk peribadi, kepimpinan dan disiplin diri. Dalam kem ini kamu akan belajar cara memimpin dengan yakin, mengurus emosi dan membuat keputusan yang baik, bekerja dalam pasukan dengan lebih berkesan, membina semangat setia kawan, meningkatkan disiplin diri dalam apa jua keadaan, menghadapi cabaran dengan hati yang kuat dan minda yang tenang. Semua kemahiran ini bukan hanya berguna di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan masa depan kamu. Sama ada ketika melanjutkan pelajaran, memasuki dunia pekerjaan atau menjadi pemimpin masyarakat. Ingatlah, pelajar yang hebat bukan sekadar cemerlang akademik tetapi juga kuat jati dirinya, tinggi semangatnya dan mantap nilai disiplinnya. Kem ini adalah ruang terbaik untuk kamu mengasah potensi diri. Pengetua sangat berharap kamu tidak melepaskan peluang ini. Datanglah, sertailah dan buktikan kepada diri sendiri bahawa kamu mampu menjadi lebih baik setiap hari. Akhir kata, jika pesanan ini memberi manfaat dan motivasi kepada kamu semua, jangan lupa untuk subscribe channel Pengetua AI bagi mengikuti lebih banyak nasihat, motivasi dan perkongsian bermanfaat. Pengetua sentiasa bangga dengan kamu semua.